tamu tukar cara dah betul dah 104 tu. Dan anda sedang menyaksikan Propaganza, suntikan gosip yang hangat dan menyengat. Gitu. Apalagi tak diamkan rupanya Masya dah sampai ke musim kedua pun. Dah kan? Musim kedua lama dah pun Hafizul. Masya maintain, saya baru sampai. Jangan pelik, jangan tanya kenapa. Cerita dia. Tapi kan Masya, apa topik kita hari ni? Nak cerita sikit lah. Kita tak boleh cerita kat orang. Kita je. Dengar cerita ada penyanyi rock ni buka kelab ada. Buka kelab? Kenapa dia buka kelab? Tak tahu. Kelab dandut kot. Dan ada seorang lagi artis ni Masya. Aktris katanya. Dia telah pun membelok follower dekat Twitter. Membelok pun boleh. Dia dah block follower dia dekat Twitter. Dah kenapa? Orang nak tambah followers yang dia pergi block tu kenapa? Kenapa? Nak tahu? Tunggu jap. Tapi yang penting kita nak bersama dengan dua wanita yang melecun hot mama gitu. Iaitu Sepetang bersama Norish Karman. Lagi satu ratu segala lagu-lagu asli. Siapa? Dan di mana kalau dia buat konsert je penuh satu stage ni. Penuh. Apa ni? Siapa tu? Nur Aniza Idris. Cerita banyak tak nak jom kita drop. Kita menari sikit. Itu bukan Zapin. Bukan. Kau menari apa ni? Mereka ni semua adalah muka-muka pioneer ataupun gold member dalam fan club NK. Maksudnya mereka sepanjang tahun ini mereka akan dapat privileges yang lebih daripada fan club yang lain. Aktiviti macam ni Kak Norish sendiri yang datangkan idea ni, bajet sendiri ataupun macam mana? Ini idea saya dan tim. Saya hanya menyarankan kerana ramai peminat yang menyuarakan NK bila nak bersama kami, nak jumpa kami. Ini bukan saja akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, malah kami akan jelajah seluruh Malaysia, malah ke Singapura dan mungkin insya-Allah ada rezeki ke Brunei. Ini bukan adalah dari poket money saya, tetapi adalah daripada masing-masing peminat yang contribute ya. Peminat saya ni semua tak lokek. Kita untuk bersama, kita sama-sama berkongsi dan kita realisasikan tempat ini. Itu saya juga mendapat sponsor daripada Dr. Rozmi dan sponsor kali ini. Ini adalah sebagai tanda saya terima kasih pada peminat-peminat saya. Untuk mendapat tahu lebih lanjut lagi, anda mesti masuk dalam Facebook Norish Karman Real, Norish Karman 1 dan Norish Karman Real iaitu 2. Di situ anda akan lihat aktiviti Norish Karman setiap hari bersama anak-anak, bersama peminat-peminat yang lain dan apa juga aktiviti yang akan datang. Ni nak tanya sikit, macam mana boleh tercetusnya ilham ni ataupun idea nak buat akal kita Zapin 2012? Akal kita Zapin 2012 ni adalah cetusan Sekretariat Masyarakat Malaysia. Penyertaan pada peringkat awalnya bila kita sebut pertandingan Zapin saja memang ramai, 20-30 penyertaan datang. Tapi bila dia tahu je konsep Zapin ni adalah battle ataupun tingkah geruh, ramai yang tarik diri sebab rasa macam pelik dan takut. Saya tengok persembahan tadi, kumpulan-kumpulan yang bertanding memang hebat. Tapi tak takut ke? Kalau lepas ni, kalau ada orang cerita, kata buat pertandingan Zapin. Tapi kita tengok kumpulan-kumpulan yang bertanding ada masukkan lagu-lagu elemen barat juga dalam persembahan. Walaupun menggabungkan elemen-elemen moden, itu adalah satu bentuk motivate dalam diri mereka untuk melahirkan satu idea yang boleh menggarapkan asas tradisional Zapin tu di dalamnya. Maknanya tahap kreativiti mereka mula ada di situ. Di akar kita Zapin 2012, saya juga nak kenalkan satu-satunya artis sulung di bawah naungan Nuraniza Idris, Ihab Ismail. Ihab, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Saya memang menjadi pengikut Nur Aniza Idris sejak sekian lama, tapi baru sekarang kita ada satu landasan atau laluan yang sama yang boleh kita kongsi untuk saya diketengahkan sebagai salah seorang wajah baru dalam industri. Harap-harapnya boleh diterima ramai. Fokus kami adalah pada lagu-lagu tradisional lah. Perjalanan masih jauh tapi ini permulaannya. Saya cuba tampil dengan lagu sebegini kerana saya tahu ini adalah kekuatan saya. Sebab saya kalau orang suruh nyanyi lagu balada memang out lah. Suruh nyanyi lagu rock lagilah ke laut. Kak Nur Aniza Idris cuba ketengahkan saya sebagai bakat baru di bawah syarikat beliau, komposer, penulis lirik dan juga penyanyi. Kau menebang. Menebang. Confirm tak kahwin depan ni. Aduh. Okey. Apa kita cerita ni? Kita nak cerita pasal adalah telemovie yang bakal keluar dekat Astro ni. Ada sebab tu. Sempat lagi. Siapa pelakon dia? Cepat cakap. Pelakon heroin dia adalah Masya. Sempat promote. Oh ya ke? Aduh. Heroin dia siapa? Ni kalau kita nak sebut nama dia, kita kena sekali dengan Elio keluar. Guntur. Trioga. Trioga lah. Triogo lah. Triogo. Tengok dah salah. Saja je test. Nasib baik tahu. Gitu. Kau pun lah kena tahu. Lagi satu filem ni.
Dia ada satu cerita Dagu baru hitam, keluar. dagu Dia hitam. minyak dagu, calik sikit, ikut jom. Jom. Siapa pelakon dia? Pelakon dia dibintangi oleh Fizul Han, Fizul Omar dan juga Yaya Samsudin. Yaya Samsudin Yaya pun Samsudin boleh. pun boleh. Yana sudah. Yana Samsudin maaf, jangan saman, tak mau. Tapi yang penting tak ada seorang pun pelakon tu datang masa premier. Kat preview dia kan. Itulah Sedih lah. cerita dia. Yang best dia kan. Hari tu saya pun wartawan juga. Hari tu pergi. Tu tak ada orang. Terima kasih. Pengarah pun tak ada. Prop. Aduh, sakit. Cerita sikit kisah di sebalik telemovie ni. Cerita telemovie ini merupakan satu romantic comedy. Kita cuba lawak sinis lah. Banyak pelakon kita yang pelakon tak nak menjiwa watak. Nak mati pun nak cantik. Bulu mata macam 2-3 layer, make up kena ada. Tapi nak mati ni, cancer ni. Kita poke fun lah. Ada unsur-unsur motif untuk mengajar penonton agar sebagai manusia kita harus tahu kedudukan kita dan apa yang kita harus lakukan untuk menjadi seorang manusia bukan sempurna tapi manusia yang baik. Guntur Tioga, adakah ini kali pertama you berlakon di bawah arahan Michael Ang? Ini pertama kalinya. Sebelumnya emang harusnya judul sebelumnya tuh sama Michael Ang, cuman kebetulan waktu itu schedule-nya nggak dapet. Akhirnya baru kali ini dapat kesempatan sama beliau. Okey, Masya, mungkin berceritakan sikit watak you dalam antara bintang cinta dan mimpi. Saya memegang watak Larissa, seorang pelakon yang terkenal sebab dia punya masa silam dia agak egois, dia pemarah, dia attitude lah. Memang seorang artis yang tidak patut dicontohi. Tapi semenjak bertemu dengan seorang jejaka ini, dia berubah katanya. Basicnya dari orang Indonesia kemudian nyari sesuap nasi di sini dengan jadi seorang pedagang bakso. Terus dia orangnya baik, wise dan masih lugu, polos. Terus kemudian di sini ada transisi dan grafiknya perubahan karakter dari seorang tukang bakso jadi seorang aktris tapi dengan karbitan. Saya jadi Zana, penduduk kat sini lah yang selalu hari-hari beli bakso, beli makanan untuk dia. Dia ni dah terpikat lah dekat penjual bakso ni kan. Dah hari-hari desak nak kahwin. Lelaki tu pun macam rimas lah dengan watak saya ni. Dia create satu alasan untuk saya tidak mengganggu dia lagi. Jangan lupa saksikan antara bintang cinta dan mimpi di Astro. Jangan lupa. Manager David Teo mungkin bercerita sikit secara ringkas tentang minyak dagu. Kalau dengan minyak dagu ialah orang yang cinta tidak tersampai. Melalui minyak dagu, dia sampai dengan cara tak betul. Kau pasti menjadi milikku selepas sapu itu. Minyak dagu ni macam kena. Ingat, ini minyak orang mati. Dia akan menjadi kadam kamu. Film ini memang sudah diamalkan oleh dulu orang kampung atau orang-orang yang terpendam seorang perempuan tak dapat, dia guna cara shortcut atau cara sihir. Penyampaian ini bukan hanya setakat nak sampaikan komersial, tetapi dalam komersial itu dia ada 7 haruan kenapa dan apa akibatnya, akhirnya macam mana. Dia ada menyampaikan mesej yang sangat kuat selain daripada horror, seram, komersial, hibur, tetapi dapat satu keputusan untuk kita bahawa minyak dagu ini bagus ke tak bagus ini. Siti Aziz mungkin bercerita sikit watak dalam minyak dagu. Watak dalam minyak dagu adalah saya sebagai seorang Nadia yang mati terjun nampak kereta. Saya mati, minyak dagu saya diambil sebab untuk proses minyak dagu. Make-up hantu efek ni semua daripada you lah sebenarnya. Fotografi semua saya buat dan mengambil masa yang lama selama 2 jam untuk proses make-up setiap hari. Saya tak boleh makan, kalau minum pun susah semua. Tapi alhamdulillah lah masa proses syuting tu semua berjalan dengan lancar. Kalau panjang macam ni tak bawa satu botol ke? Ini satu baldi. Ada. Mampu ke? Ada mampu ke? Okey, kita jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ni. Duduk. Jangan tukar TV channel tu. Diam je. Itu je. Okey. Jom pergi kopi-kopi. Saya masalahnya tapi diorang yang bergaduh. Kalau tak suka, cakap depan-depan. Kita kena terima teguran orang juga.
Oh dah. Maafkan saya nak test suara sengau ni tahap mana. Sebab memang sekarang in lah suara sengau, tak tahu kelas. Ni kita nak cakap pasal fashion. Cantik ke tidak? Stylista ke tidak? Kasut yang penting berduri. Kalau tertendang ni habis. Berlubang kaki. Ni kita nak cakap pasal pereka fashion tempatan yang terkenal iaitu Izwan Ismail. Kita nak tahu baju-baju rekaan dia. Ups ke? Stylista ke? Yang penting dia buat baju kahwin apek dengan Luni. Aduh, kita propose saja. Aduh. Apa tadi Cici? 2 tahun dalam industri fashion tanah air, nama Izwan Ismail semakin menjadi perhatian. Dan kebelakangan ini, rekaan pakaian pengantinnya sering menjadi perhatian selebriti popular tanah air. Antaranya Meme Suhaiza, Anne Ngasri dan terbaru pemain bola sepak Khairul Fahmi atau Apek bersama pasangannya Luni. Dan hari ini saya berada di butik Izwan Ismail di Ampang, iaitu di kediamannya sendiri untuk melihat persalinan pengantin selebriti popular tanah air. Izwan Ismail, nama yang sangat sinonim dalam fashion perkahwinan. Alhamdulillah, masih baru lagi dalam industri ni. Orang kata sangat meluas lah kan sambutan dia. Sebelum ni saya bukan khusus untuk baju kahwin. Saya just buat baju-baju biasa, baju dinner, baju red carpet apa semua. Jadi bila diorang nampak hasilnya, diorang pun datang kat saya. Saya ni suka menggunakan fabric macam lace, chiffon, apa semua. The net rekaan pun ada juga sentuhan yang sama. Jadi itu dah orang kata adalah salah satu orang kata teknik dan sentuhan Izwan Ismail. Inilah antara persalinan atau pakaian pengantin yang direka oleh Izwan Ismail yang pernah dipakai oleh selebriti-selebriti popular. Putih ini jangan tak tahu, eksklusif. Inilah jaket pengantin yang akan dipakai oleh pemain bola sepak kita Apek atau Khairul Fahmi untuk majlis pertandingannya pada 13 hari bulan ini. Ini adalah pakaian siapa agaknya? Saya mereka pakaian ni sebenarnya untuk Miss Tourism International 2012 hari itu. Tapi baju ni dipakai oleh Luni Natasha untuk pre-wedding dia. Batik khasnya ni, konsep dia batik. Kabarnya baju ini bakal dipakai oleh Anne Ngasri, tetapi ada cerita di sebaliknya. Anne Ngasri datang dengan bakal suaminya. Di saat-saat akhir mereka membuat keputusan untuk menukar design dan menukar color. Apa yang dipakai akad nikah hari itu adalah yang betul dan ini yang tak jadi. Apa istimewanya baju ini? Baju ni saya reka untuk Irma Hasmi. Masa tu dia belum bertudung lagi. Tapi pernah dipakai juga oleh Nora Danish tahun 2012. Ini pun baju Irma Hasmi pernah pakai untuk anugerah bintang popular. Baju ini rasanya menjadi bicara hangat. Kabarnya baju ni terlalu seksi. Kita ada bincang jugalah macam mungkin feedback daripada orang di luar sana ataupun media apa semua ni kita orang kata terlalu seksi, tapi Irma kata dia sanggup menghadapi segala risiko apa semua. Jadi tak kisahlah, saya pun buat je. Pakaian yang pernah digayakan oleh Ana Rafali untuk majlis pernikahan akad nikah. Untuk baju ni saya mengambil masa dalam 3 hari saja. Sebab Ana Rafali datang dekat saya, dia memberi masa bukan membuli you bukan membuli memberi saya masa dalam kurang daripada seminggu untuk menghasilkan baju ni. Rekaan semua diserahkan pada saya, idea semua saya, cuma color sahaja by Ana Rafali. Baju Meme Suhaiza bersama Numan Hakim untuk majlis akad nikah. Pendapat you? Pendapat saya saya suka. Semua saya suka. Baju ni ada pertama kali yang saya buat sentuhan bunga 3D chiffon. Bagi saya ini saya suka lah stylista. Untuk baju Ana Rafali yang agak mungkin bagi saya kerana lampau busy sana sini. Setuju je lah. Baju ni sangat-sangat stylista di badan Meme. Saya suka kombinasi warnanya, just perfect. Baju hijau ni dipakai oleh Anne Ngasri untuk majlis apa majlis pertunangan. Sesuatu tak kena dengan baju ni, Izwan. Agak itu bahagian selendang ni. Detailing terlalu luas untuk dia kot. Dia sangat suka tau baju ni. Sebab tu dia beli. Tetapi pakaian persandingan pernikahannya yang berwarna akad nikah berwarna putih ini sangat-sangat stylista. Saya rasa ini adalah pilihan paling tepat daripada Anne Ngasri dan juga suaminya. Last minute dia nak tukar colour, jadi alhamdulillah hasilnya stylista. Berapa lama agaknya untuk siapkan baju ni? Kita ambil masa lebih kurang dalam 2 bulan jugalah untuk siapkan baju ni. Baju kurung moden tapi pendek. Untuk pakaian Luni ni saya rasa memang sangat-sangat stylista.
cantik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dunia hiburan, gosip dan fashion selebriti popular, layari murai.com.my. Pasal blog membelok. Bukan Polis Rafiq je boleh blog. Sekarang artis pun dah boleh blog tau. Apa ceritanya Elvira? Dengar ceritanya. Follower dia ni dah kutuk dia melampau-lampau sangat. Korang pun nak kutuk beragak le kan. Siapa tak marah kan. Tapi kita sembang pasal tu sekejap lagi. Kalau dulu kan saya pergi kolam renang, saya tengok orang buat gym ramah. Tapi dia orang ni dulu boxing dalam kolam renang. Kau mampu ke? Tak mampu. Tapi tu dululah. Dulu. Sekarang Rizawati, Rita Rudaini dan husband kepada Rizawati sendiri akan berlakon bersama-sama. Harap-harap lepas ni tak adalah kungfu hasil ke apa lagi. Tak ada kungfu hasil, tak adalah apa-apa yang berkaitan dengan pergaduhannya. Tak mau. Sekarang cerita banyak tak nak prop. Sekarang ni dah kecoh. Awak ada blog awak punya follower. Saya blog dia mesti ada sebab. Sama ada dia ganggu saya over ataupun dia menggunakan laman saya untuk gaduh dengan orang lain. Saya tak nak benda tu. Jangan sebab benda yang kecil semua follower pun bergaduh. Sebab bila kat tempat saya ni dia tak nak gaduh dengan saya, dia gaduh dengan follower yang lain. Saya blog je dua-dua. Jangan gaduh dua-dua. Saya tak tahu mana punca dia kan. Sekarang ni banyak kes macam Twitter digodam, lepas tu menggunakan nama artis tu untuk bergaduh. Kesnya sekarang ni bukannya awak bergaduh dengan fans. Bukan. Macam dari segi Instagram sendiri, seorang berikan statement, yang lain tak puas hati, dia lawan balik. Benda tu saya tak nak tengok. Bila kita baca, berapa ramai yang baca benda tu, jadi benda tu akan jadi besar. Jadi saya blog je supaya dia tak boleh nak reply. Benda tu habis kat situ je. Saya terpaksa buat macam tu. Kalau teruk sangat, saya delete je lah foto tu supaya orang lain tak baca, tak kusutkan lagi ramai orang kan. Saya tak ada apa masalah pun. Apa yang orang nak komen, biarlah itu diorang punya cara nak rilis ke apa, saya tak kisahlah. Tapi bila melibatkan ramai pihak, jangan jadi benda tu besar kan. Itu yang saya terpaksa blog juga. Saya tak suka tengok orang gaduh. Bila gaduh sebab masalah je, saya masalah je, tapi diorang yang bergaduh. Saya tak ada pun masalah. Kalau dia adalah kawan saya, kalau dia adalah follower yang betul, dia akan tahu apa yang saya suka dan apa yang saya tak suka. Jadi bila dia buat benda tu, saya rasa kalau saya bukan artis pun, siapa yang suka tengok benda gaduh-gaduh kan. Kalau kawan-kawan saya kalau tengok benda tu pun, dia pun akan blog. Saya tanya, tindakan saya ni orang akan anggap saya artis ke apa kan. Kawan saya cakap, kalau dia pun dia blog kalau nampak benda-benda macam tu. Jadi tak ada maknanya artis je blog, tak ada. Nanti mungkin boleh cerita sikit. Kita jarang nampak you punya munculan dan jarang-jarang kan. Cerita sikit perkembangan terbaru. Mungkin saya jarang ambil drama-drama episod. Untuk tahun ni saja, inilah drama episod panjang yang saya ambil. Drama yang dilakonkan oleh Rizawati bergandingan dengan Rita Rudaini. Kalau dulu orang mungkin masih ingat macam mana isu-isu yang pernah keluar antara you guys berdua kan. Ini macam mana agaknya sekarang? Alamak. Ini pertama kali kami ditawarkan untuk berlakon sama. Director Mudali lah yang telefon saya tanya, okey ke? Saya daripada dulu memang kata tak ada masalah lah kalau everything semua okey. Sebab cerita lama is cerita lama. Itu cerita sebelum kahwin. Saya dah 5 tahun kahwin. Mungkin masa tu banyak sangat pengalaman, kesilapan sebagai manusia, kekilafan kita sebagai manusia. Jadi sekarang ni masing-masing dah ada anak, dah ada keluarga. So lebih baik kita jaga keluarga masing-masing. Asal saya dapat izin daripada suami, kata okey, saya pun okey lah. Yelah, walaupun benda lama kan, tak ada nak mengungkit ke apa, relax biasa je lah. Benda ni tak lama. Kita dalam bidang yang kecil. Pusing-pusing kita akan berjumpa dengan orang yang sama, director yang sama kan. Rugi kalau kita ada masalah dengan director ke, dengan pelakon ke kan. Bagi saya, kalau boleh settle, kita settle. Untuk merapatkan balik silaturahim tu tidak salah. Orang kata buang yang keruh ambil yang jernih. Saya pun tak nak fikir apa-apa sebab ini adalah kerja. Saya nampak dia terima, saya pun terima. Tidak ada masalah kat sini. Selalu kita jarang tengok macam artis bergaduh. Benda tu dibawa sampai bertahun-tahun. Kita boleh nampak profesional dia. Nasihat you macam mana? Bagi saya, masing-masing mempunyai kesilapan diri sendiri. Kalau kita rasa kita boleh muhasabah diri, okey, untuk menjadi manusia lebih baik lagi selepas ini, tak salah untuk kita memaafkan sesiapa saja. Sekarang ni jangan buka siapa salah, siapa betul. Janji kita maafkan semua orang. InsyaAllah apa saja yang kita buat pada masa akan datang, semuanya akan jadi okey. Yang penting Ellie, kau saja dorang dah okey, kau saja nak jadi batu api. Kau Firestone. Firestone. Meminta. Adik-adik. Yang penting jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita ada raung besar. Raung besar. Besar ke? Besar ke? Pink color. Jangan gerak. Don't go away. Jangan sibuk, jangan kasi naik darah. Rumah kakak ada Astro? Tak ada. Tak apa, lepas ni aku sepeda hidung kau. Tak syok lah sebab kita tak sebut nama pun. Jaga-jaga. Lepas ni ada
seorang yang berambut pink akan menghantui hidup anda. Propa. Kau tengoklah Cik Ta ni. Oh, cari mangsa rupanya tuan-tuan Rumbas cari mangsa. Siang buta lantak kau. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Bang, pergi zoo tau. Amboi, kawan dia siap jadi fotografer. Kau daripada Harian Metro kau. Oh, kau dah ada tiket tak? Kau jangan naik bas tak ada tiket. Aku suruh kau turun sekarang juga. Kau kenal ke Eddie Lala? Hello, how are you? Suka bang tu. Kau nak dengar, tak nak dengar. Sudah beda. And Ngasri bang. Dia pergi honeymoon dengan laki dia Somali tu dekat Pulau Bali bang. Oi. Datuk Siti dia buat statement. Dia kata memanglah kami baru balik 29 Disember dari New Zealand kan. Katanya. Pandai. Katanya. Raja Azmi buat statement. Dia kata dia sangsilah dengan penganjuran AIFA 2013. Anzalna ni perempuan cantik, pelakon terkenal. Dia kata Azam 2013, Anzalna Nasir, dia nak jadi pengacara. Dia nak jadi penyanyi. Kelas tak? This diva, diorang panggil diva tourism. Lepas tu dia dah dapat jadi duta. Dia boleh Kate Watt, dia demand macam-macam kau, Mr. Philip. Rosita Cik Wan yang bulu mata pelesu macam kau tu. Katanya, dia buat statement, dia kata Zain Saidin ni very the sweet and gentleman. Abang-abang bawa elok-elok tau. Baby inilah tak pernah naik bas. Dulu kecil selalu naik bas. Kau aku tengok macam Zaitun Sameon masa muda. Eddie Lala punya katanya, saya belum bertentang mata dengan Shahnaz Ahmad. Kelas tak? Kan Datuk K accident kat sana. Tapi bagilah kami ruang. Kenapa Datuk tu accident? Mana aku tahu dia accident ledang. Kau ni tanya soalan. Dan orang kata malang tak berbau. Sedih soalan kau. Dia tak bawa anak. Dia laki bini je. Yelah, orang tengah bercinta lah pula. Kalau pun ada anak simpanlah kat rumah. Sedih lah abang ni. Yang penting katanya kosong-kosong. Kita doakan N. Ngasri dengan Somali dapat anak. Boleh buat pasukan bola. Kami rasa ingatkan plan main-main aja. Rupanya buat betul. Jadi ini merupakan satu tamparan kepada Festival Filem Malaysia. Kami dengan Zain Saidin memang kawan rapat. Tapi itu Instagram dia. Buat apa nak tanya kami? Pergilah tanya dia. Bukan kami punya Instagram. Betul juga kan? Kau setuju ke? Setuju. Ada dia tanya kenapa accident. Kau ingat accident ni macam main dam ke? Sedih. Pandai kakak, I love you, give me 5. Dia nak beli kereta. Dia nak beli rumah. Kelas adik aku tu. Lepas tu dia ada azam bang. Dia nak pergi bawa mak dengan bapak dia pergi umrah dan haji. Kelas tak? Kelas. Tengok abang polis pun kata kelas. Bila dia dah demand macam-macam, bos-bos tourism tak kuasa dengan dia. Padan muka, katanya lah kosong-kosong. Ni nak cakap kau gosip. Kau nak dengar tak sudah. Diva ni kau tahu, orang kutuk dia. Yang terbaru kau tahu cerita. Dia boleh cara laki orang tu, saya tak tidak pergi Jepun, pergi Korea. Fitnah kot. Kesian Diva tu. Lepas tu orang kata Diva tu. Sudahlah kau. Diva tu orang kata kuat carat. Sedih lah kau. Cerita pasal seorang pelakon ni dah lama hilang. Kalau ingat dulu iklan dia macam ni. Sebutir beras bagaikan peluh petani. Pun boleh ingat tak ingat tak apa. Tapi Raja Farah dikabarkan telah pun berhijrah. Dia dah berhijab. Alhamdulillah. Tapi dengan cerita juga, dia dah berniaga sekarang ni. Apa cerita tu? Alhamdulillah sebab sekarang ni kalau hati-hati dah kembali berniaga. Bukannya apa backup folder kalau buat-buatnya jadi sendu kan. Apa lagi? Cerita banyak tak nak. Jom kita
Mungkin ramai tanya ke mana hilangnya Raja Farah selama ini sebab jarang muncul di kaca TV kan. Cerita sikit perkembangan terbaru. Alasan jawapan Farah cuma satu, sebab Farah konsentrate pada dunia perniagaan dan juga konsentrate tanggungjawab Farah sebagai seorang isteri. Adakah you akan terus berhenti berlakon ataupun you masih lagi berlakon tapi mungkin tengok berpadanan pada watak? Farah masih lagi teruskan berlakon macam biasa. Macam you cakap tadi, Farah akan pilih mana yang berpadanan dengan watak. Farah akan pilih sebab bukan bermakna Raja Farah tu sekarang ni memilih diva, tak. Tapi bersesuaian dengan watak Farah ataupun image Farah sekarang sebagai wanita yang dah berhijab dan juga sebagai isteri orang. Itu je yang Farah selalu tekankan sebab Farah dah bertudung dan juga Farah dah berkahwin. Mana-mana yang sesuai dengan status Farah, keadaan Farah sekarang, no problem, Farah mesti akan berlakon. Antara lakonan ataupun drama yang dibintangi oleh Farah, yang terbaru apa dia? Yang terbaru yang akan ditayangkan pada 13 Januari ni bersempena dengan tribute P. Ramlee. Title dia Pelamin di Pusara, gandingan Farah dan juga Shah Jazel. Dalam tu kami ambil daripada kisah Uda dan Dara. Apa lagi perniagaan yang dijalankan? Snowgate, KP Snowgate, macam rasa semua orang pun tahu. Cuma nak bagi tahu dekat semua, banyak-banyak outlet dekat Malaysia, outlet Snowgate yang you guys boleh nampak, semua orang pernah pergi. Itu bukan cawangan Farah. Cawangan Farah cuma satu je dekat Metro Point Complex Kajang. Cuma kebetulan Farah ni adalah pemegang lesen yang pertama, orang yang pertama yang buka cawangan Snowgate. Snowgate ni memang asal daripada Malaysia. And untuk jubah, Farah terima tempahan. So let's say macam siapa-siapa yang rasanya takut saiz yang kita ada ni tak bersesuaian, definitely kita boleh tempah untuk you. And harga sama, don't worry. Pada yang merindukan Farah, boleh datang jumpa Farah secara live di Kajang, di Snowgate. Facebook Farah, Raja Farah Raja Aziz Fans Page. And kalau untuk nak dapatkan koleksi jubah, Raja Farah Collection. Ni nanti bagi Twinkle Twinkle Little Star. Ni macam apa ni? Kumpulan K-pop. Ada. Sebenarnya kita bukan nak cakap pasal K-pop. Kita nak cakap pasal cerita ni yang ada kaitan dengan K-pop. Tajuk dia Laksam Girl. Pasal seorang budak ni yang minat sangat dengan kumpulan K-pop dia tu sampai dia nak kumpul duit nak pergi ke Korea nak jumpa favorite band dia katanya. Yang penting pelakon dia Chi. Handsome-nya perempuan lah. Twinkle Twinkle Little Star. Ada. Apa watak Ika dalam cerita ni? Watak Ika dalam cerita ni muda yang berumur 15 tahun, gila K-pop sampai satu tahap yang dia teringin sangat nak pergi Korea. Seorang yang manja, anak kepada artis. Nama saya Abdul Razak. Saya ada seorang cucu dan juga seorang anak. Karakter tadi tu. Ni bagi saya watak yang paling dewasa pernah saya pegang. Saya main bapa kepada Dahlia. First time buat watak bapa dan digandingkan dengan kakak ipar, Kak Yasmin Hani. Apa cabaran dia ni? Kan masak ni sikit-sikit tu Ika tahulah kan. Tapi cerita ni tak adalah susah sangat. Dalam cerita ni dia minat masak tapi bapak dia ni agak sibuk. Bapak dia pelakon dalam cerita ni. Atuk dia ni memang tak dikenali. Tapi sebenarnya atuk dia ni memang terror gila lah. Seorang yang tak reti masak, melakonkan watak terror memasak tu memang satu sukar jugalah kan, nak memegang watak satu jaguh yang memang tahap kata orang tu Hong Kong style chef ni kan. Takkan ni ada tak isu-isu yang terjadi dekat set? Isu yang paling menarik yang terjadi ialah bila kita ada sedikit masa terluang dan chef akan masak untuk kita. Behind the scene kita banyak makan makanan apa semua, so semua best lah, pengalamannya memang seronok juga kita dengan orang semua lah. Habizul. Kau rasa kalau I nyanyi macam lagu Yuna, yang lagu tu lagu apa? Ci nak tak? Try. Jika engkau minta bulan dan bintang, ku bagi semua. Kalau macam tu nyanyi Masya, tajuk album dia macam ni. Matilah kau. Cheese bird. Propa, kau memang kadang-kadang meminta kan. Tetapi kenapa sentuh soal saya, kenapa tak sentuh orang lain? Takkanlah semua orang tak keji saya, hina saya macam-macam. Saya terima je dengan hati yang terbuka kan. Kenapa nak melenting? Jika engkau minta bulan pun Sudahlah, tak boleh pergi dah tu. Tak boleh. Tak mau. Tapi bukan in ke sengau sekarang? Sengawin dah out dah, tak boleh. Oh, faham. Mana tak ada nak jodoh I dengan Ci. Buat masa ni belum. I mata asid sajalah. Ya, penting kita nak cakap pasal kakak kita ni. Siapa? Kakak Ifazia. Dah kenapa gaduh lagi? Gaduh lagi. Tak habis lagi. Tu masa hari raya yang tahun lepas tu baru je aku tengok dia mau baik bersalam-salam semua bagai kan. Sekarang dah gaduh balik pula. Aduhai. Tapi yang lagi tu. sekarang baru DJ KL. DJ kau rupanya.
Tapi Alhamdulillah. nak cakap pasal Ifah Razia lagi ni. Ni kita Propa lah. Tapi Ifah Razia dengan cerita dia dapat surat amaran dari sebuah stesen TV sebab dia kutuk aktris Warning terkenal. letter. Ingatkan time kerja je kena warning letter. Artis pun kena warning letter sekarang. Ada. Jaga-jaga siap-siap kita boleh kena ni. Rasa macam kat sekolah pula dapat warning. Perempuan aja perempuan lah. Lepas tu. Lepas tu? Apa yang kau Di mana di Ifah Razia, di situlah ada Azwan Ali. Di mana ada Azwan Ali, di situlah ada peperangan bersama Ifah Razia. Kita nak tanya apa masalah antara dua artis ni yang tak habis-habis lagi cerita dia ni. Dah keretu-keretu tu nak panggil adik lagi ke? Hello, sedorlah diri sikit. Dengar ke tak dengar tu kan? Hey, KS Pop Radio ni ha. Ifah Razia dengan Azwan Ali ni tak habis-habis lagi cerita pada dulu ni. Sekarang ni juga aku nak carut si perempuan gila ni. Sebenarnya aku pun tak hengeng nak berbaik dengan dia. Tapi dia je artis pertama yang muka tak malu. Kat mana ada Azwan Ali, di situlah dia terhege-hege. Cuba jawab. Tolong terhege-hege. Siapa yang terhege-hege tu? Dia yang terhege-hege si kertu tu. Aku kan tu. Yang bergaduh tu memang betul. Sebenarnya itu adalah salah satu marketing plan kami untuk mencipta kontroversi dalam industri ini. Tahun depan kita akan bergaduh balik. Itu strategi marketing plan kami. Untuk mempertingkatkan lagi kepopularitian kami berdua. Satu yang bagus tentang Ifah Razia ni, macam mana si kertu carut dia ke apa ke, dia boleh terima lagi. Ada dia punya sense of respect. Berbanding 2-3 ekor tet artis yang hamlau ni, aku nak minta maaf berterabur lagi. Mana kau nak? Memang dia takkan maafkan Azwan Ali seumur hidup. Itu bezanya Ifah Razia dengan puaka-puaka yang berterbangan ni. Jadi kepada artis-artis yang masih berdendam dengan Azwan Ali, kau muhasabah diri tahun 2013 ni. Udahlah tu, aku dah minta maaf, kita bermaaf-maaf lah. Jadilah Ifah Razia sebagai teladan. Kelas tak jawapan aku? Kepokan untuk Diva Kertu DJ Ade. Dah 1000 kali keluar TV perangai tak serik kan. Kalau aku masih buat perangai 2013 ni, tak tahulah, tak dapat lah menolong. Tolonglah, sedih saja dia. Sejak bila Ifah Razia memaafkan Azwan Ali? Yang dah berbaik dah. Tapi yang betul-betul saya sendiri dapat berbuka puasa dengan dia sehari sebelum dia berangkat menunaikan umrah yang kelima. Dengan cerita ada sebuah stesen TV Sound Ifah pasal you mengutuk salah seorang aktris yang terkenal. Pada saya rasa benda tu tak syok lah sebab kita tak sebut nama pun. Kenapa aktris tu nak melenting? Be professional kan. Sasang kau punya gosip kan, bukan saya yang buat gosip. Saya dapat berita ni pun, gosip ni pun daripada media masa juga. Takkanlah semua orang tak keji saya, hina saya macam-macam. Saya terima je dengan hati terbuka kan. Kenapa nak mesti melenting? Kalau sendiri makan, sendiri pandai simpan, tak apa. Ini dalam industri ni pada saya kan, saya semacam-macam saya dah lalui dalam gosip-gosip, kontroversi macam-macam saya dah lalui daripada dia kan. Jadi kena jagalah supaya tidak orang tak tahu. Bila orang pandang, orang melihat, orang dengar, orang berkata tentang diri dia kan. Tak bolehlah nak gunakan kuasa veto awak konon-konon ni awak berbaik dengan orang atasan. Awak kamcing, awak boleh nak condemn saya macam tu. Saya mendapat memo sendiri daripada bos saya kan, mengatakan tidak boleh begini-begini. Secara profesional lah. Saya pun membalas pun secara profesional kan. Mungkin saya terlalu baru dalam konsep program tu kan. Mungkin program tu tidak boleh macam konsep propaganda atau dengan program-program hiburan yang lain. Mungkin dia ada sedikit banyak tone down kan. Kita nak tengok Baby AA dia pakai serifah turban ke tak? Oh ada pakai serifah turban. Okey, terima kasih kerana promosi serifah turban Mbak Ifah Razia. Okey, Ellie Arifin pun tengok cantik tak? Tak, yang penting Ellie, kenapa tu tuala kat atas kepala? Yang penting ada manik kat atas. Aduh. Kelas. Dia nak juga lawan dengan Ifah Razia. Sama sedondon tajuk album dia. Itulah sekarang. Yang penting rambut situ tu kuning. Tapi nak cakap pasal diorang ni, malah nak cakap pasal. Nak cakap pasal Ayu. Dengan cerita you buat Fear Factor kan? Of course. Susah tak? Ganas. Kat susah tu tak ada juga, tapi yang untuk minggu ni punya yang pasal yang kena take ikan semua tu, subhanallah, 2 hari lagi baru dia busuk tak habis. Sekejap. Sama tak bau dia? Sama lah. Berapa saja busuk. Tak wangilah. Shampoo lagi lah hari-hari. Jangan jadi adiwira alam maya. Kalau tak suka, cakap depan-depan. Okey, konsep kita memang hari ini hari bergerak Kita akan buat senaman aerobik yang berkonsepkan tinju. Okey, are you ready Hafizul? Okey, kita akan mula dengan konsep tinju. 1, Awi buka kelab dekat Ipoh. Oh, pakcik dekat sini lagi best. 2, gaduh pula kat Ipoh. Lagi. Lepas tu 3, bukan baru je dia bergaduh ke? Ya ke? Lagi. 4. Sebab tak ajak. Gitulah Derek. Awi,
Maafkan aku. 5 propa saja. Dah kenapa Aziza ni? Baru-baru ini gempar dalam artikel Abang Awi telah buka satu pusat hiburan di Ipoh. Sejauh mana kebenaran artikel tersebut? Kenapa salah ke saya nak berniaga? Kenapa sentuh soal saya? Kenapa tak sentuh orang lain? Orang lain nama besar-besar pun ada juga buat bisnes yang sebegitu rupa. So kenapa saya? Saya no comment dan saya harap orang-orang yang tidak suka dengan saya cakap terus terang depan muka saya. Jangan hebohkan dan jangan jadi adiwira alamaya. Mungkin di situ dia orang main isu-isu tentang agama. Apa komen abang? Tentang agama. Hard Rock Cafe siapa punya? Saloma siapa punya? Pergi tanya tu dulu. Jangan soal tu kat saya. Jangan tentang isu-isu agama ni. Kita ada orang-orang lain yang nama besar juga. Berkedudukan besar. VIP. Kenapa itu tak diwar-war ataupun dikecoh? Kenapa saya? Pasal saya orang rendah, orang kecil. Sebenarnya Abang Awi ni berani bila menyuarakan ataupun mengaku sendiri tentang artikel tu adalah benar lah. Itu hak saya. Saya nak takut apa? Bukan dia bagi saya makan. Allah bagi saya makan. Apa pun rezeki saya disokong, dibantu oleh segala pergerakan saya. Itu kan masalah dia, masalah saya. Jangan jadi adiwira alamaya. Kalau tak suka, cakap depan-depan. Ataupun kalau tak suka, tutup buku sudah. Jangan bangkitkan ataupun kaitkan saya dengan parti politik ini, dengan parti politik itu. Sebab saya bukan politician, saya hanya seorang penyanyi, saya artis ataupun saya orang yang giat dalam seni. Apa kerjaya saya, anak saya nak buat adalah untuk menanggung hidup saya, menanggung hidup anak bini saya. Hidup dan mati saya adalah di tangan saya dan anak isteri saya, bukan tangan kamu. Jadi jangan sibuk, jangan kasih naik darah. Awi, saya Awi. Ganas dek. Jangan marah dia. Let dia. Okey dah. Ni kan nak nyanyi. Ni nak cakap Sofia Factor. Selain yang ikan-ikan busuk yang macam jauh lagi dengan bau rambut I ni, apa lagi? Sama. Macam-macam lagi. Tapi yang penting kan, jangan pandang rendah pada yang perempuan-perempuan yang selebriti sebab dia orang pun hebat, Masya. Ya kau tengok dia alias sebenarnya. Tak, tu drama. Dia sebenarnya tak takut sangat sebenarnya. Roslan Shah lagi power. Bagian dia, Bang Roslan memang power sebenarnya. Dia kayaknya dia nak juga buat. Bukan kan? Dia orang pertama yang keluar. Tak mau. Yang penting saya nak promote lah baju I hari ini. Dandanan rambut dan makeup disediakan oleh Gigi Zainal. Gigi, aka Tembikai Susu. Lepas tu gelang baju kasut. I pun nak promote juga. Ini baju beli sendiri. Ada mangga, kunci hatiku. Kunci hatiku. Ada. Tak nak ada bau. Tak, yang penting leopard berkonsepkan ni. Dia ganas makan budak tajuk album. Ni bukan ganas, ni zookeeper namanya. Alah, bolehlah dia pun tak ada. Tak, yang penting jangan lupa saksikan Fear Factor itu saja. Sabtu 9 malam. Mesti tengok Facebook. Jangan lupa liking di propaganzaria.com Palang. Propaganzaria. Terbalik Facebook.com Palang Propaganzaria. Maafkan saya hari singal. Dah seminggu demam. Lepas tu jangan lupa kalau hari ini nak carut I. Sorry, lutut hitam tak masuk sebab pakai seluar hitam. Jangan nanti kena blok. Nak blok tak mau. Palang Propaganzaria. Hari ni dah tak boleh carut I lutut hitam. Ada. Nanti carut kena blok. Nak ke? Jadi jangan lupa saksikan music video ni dari siapa? Itulah. You sihat tak? You sihat tak? You sihat. Alhamdulillah lah. Rasakan aku okey. Yes, Abi Rafael. Jumpa minggu depan. Jangan ke mana-mana. Bye. Propa. Apa dia?
lepas sembahyang. Inilah kehidupan, inilah kehidupan. Oh tak cergas, tanpa menipu. Jangan marah-marah, tak perlu begitu. Inilah kehidupan, inilah kehidupan. Asalkan aku okey, duit dalam kocek, hidup dengan sederhana. Keluarga semua okey, masa depan cantik, hidup jauh narkoba. Dunia